Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alif Najmi bin Azri Syam bersama dengan rakan saya iaitu Ali Mirza bin Abdul Hakim. Jadi pada hari ini kami akan berbincang tentang kemahiran belajar dengan memberi fokus kepada penggunaan peta minda sebagai salah satu alat yang dapat membantu pelajar supaya belajar dengan lebih berkesan. Jadi pada perbincangan kami ini, saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada saudara Ali. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Jadi, saudara Ali Mirza, anda sihat? Apa khabar? Sihat? Ya, Ya, sihat. wah baik, saya sihat. Alhamdulillah. Baik. Untuk soalan pertama, bolehkah saudara jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran belajar ini? Silakan. Baiklah, terima kasih untuk soalan yang telah diberikan. Pada pendapat saya, kemahiran belajar ialah keupayaan seseorang pelajar untuk memperoleh, memahami, mengurus dan mengaplikasikan ilmu secara berkesan. Kemahiran ini turut bukan sahaja menghafal ataupun membaca, tetapi melibatkan pelbagai strategi seperti membuat nota, mengurus masa, berfikir secara kritis dan menggunakan alat pembelajaran yang sesuai. Kemahiran ini turut penting kerana ia membantu pelajar sebenarnya menguasai sesuatu topik dengan lebih sistematik serta meningkatkan keyakinan diri semasa proses pembelajaran. Sebagai contoh, seorang pelajar yang mempunyai kemahiran belajar akan menyediakan satu jadual ulang kaji dan membuat nota ringkas serta menggunakan peta minda sebelum menghadapi apa-apa peperiksaan. Kesannya, pelajar lebih mudah memahami isi pelajaran, mengingat maklumat dan memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik. Baik. Untuk soalan yang kedua, pada pendapat saudara, mengapakah peta minda ini sering digunakan sebagai salah satu alat dalam kemahiran belajar? Baiklah, peta minda ini sebenarnya merupakan satu kaedah menyusun maklumat dengan bentuk visual menggunakan kata kunci, warna, simbol dan cabang-cabang idea. Kaedah ini membantu pelajar melihat hubungan antara idea utama dengan idea sampingan secara lebih jelas. Selain itu, peta minda menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik kerana maklumat dipersembahkan secara ringkas dan tersusun berbanding nota yang panjang. Sebagai contoh, bagi topik kemahiran belajar, kita boleh meletakkan tajuk utama di tengah dan kemudian menghasilkan cabang seperti jenis kemahiran, kepentingan, teknik pembelajaran dan contoh penggunaan. Impaknya, pelajar dapat mengingat fakta dengan lebih cepat dan mudah membuat ulang kaji dalam masa yang singkat. Baik, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah peta minda ini dapat membantu para pelajar semasa proses pembelajaran mereka? Baiklah, sebenarnya peta minda membantu pelajar menyusun maklumat secara lebih teratur dan mengelakkan mereka daripada menghafal tanpa memahami isi pembelajaran. Melalui penggunaan warna, gambar dan kata kunci, otak lebih mudah mengingati maklumat kerana ia dipersembahkan dalam bentuk visual yang lebih menarik. Sebagai contoh, apabila guru mengajar topik transformasi pembelajaran digital, pelajar boleh membina peta minda yang menghubungkan aplikasi seperti Canva, Google Classroom, Padlet dan ChatGPT dengan fungsi masing-masing. Kesannya, pelajar bukan sahaja lebih mudah memahami topik tersebut, malah dapat menghubungkaitkan setiap konsep dengan lebih berkesan. Untuk soalan berikutnya, pada pandangan saudara, apakah kelebihan menggunakan peta minda berbanding dengan nota Baiklah, kunci biasa? Silakan. baiklah. Pada pendapat saya, peta minda lebih berkesan kerana hanya menggunakan kata kunci dan idea penting. Hal ini menjadikan nota lebih ringkas, mudah dibaca dan tidak membebankan pelajar. Selain itu, peta minda juga turut uh, merangsang pemikiran kreatif kerana
pelajar bebas menggunakan warna, ikon dan gambar mengikut aktiviti masing-masing. Sebagai contoh, seorang pelajar boleh menggunakan warna hijau untuk tajuk utama, warna biru untuk isi penting dan menambah ikon bagi memudahkan pengecaman maklumat. Kesannya, proses ulang kaji menjadi lebih menyeronokkan. Pelajar kurang berasa bosan dan maklumat dapat diingat dalam tempoh yang lebih lama. Uh, untuk soalan terakhir sebagai penutup, apakah kesimpulan yang boleh awak kongsikan tentang penggunaan peta minda dalam kemahiran belajar ini? Baiklah, kesimpulan yang boleh saya kongsikan adalah peta minda merupakan salah satu alat kemahiran belajar yang sangat berkesan kerana membantu pelajar memahami, menyusun dan mengingati maklumat dengan lebih mudah. Penggunaannya bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pembelajaran, malah turut menggalakkan pelajar terfikir secara lebih kreatif, kritis dan sistematik. Dalam era digital ini, peta minda juga boleh dihasilkan menggunakan pelbagai aplikasi seperti Canva, MindMeister, Google ataupun XMind, sekaligus menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan selari dengan transformasi pendidikan digital. Oleh itu, setiap pelajar digalakkan mengamalkan penggunaan peta minda sebagai salah satu strategi pembelajaran bagi meningkatkan pencapaian akademik dan membentuk kemahiran belajar yang lebih berkesan. Baik, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu. Diharapkan dengan perbincangan kita pada hari ini dapat membantu kita untuk memahami kepentingan-kepentingan kemahiran belajar serta menggalakkan penggunaan peta minda sebagai salah satu strategi pembelajaran yang berkesan. Okey. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.